Saya melihat dalam isu tarif ini dan inisiatif yang diambil oleh kerajaan Malaysia ini sangat penting walaupun mendapat orang kata kritikan ataupun cemuhan daripada mana-mana pihak berkaitan dengan ini sekadar jumpa, tidak ada faedah dan sebagainya. Cuba bayangkan sekiranya kerajaan Malaysia tidak mengambil langkah untuk melakukan rundingan ini, nescaya saya pasti banyak syarikat-syarikat akan terkesan sehingga menyebabkan gulung tikar dan sebagainya. Import dikenakan, ekspor pun dikenakan. Cuma ada beberapa, tak silap saya dua, sebahagian yang dikecualikan. Jadi usaha ini tidak boleh diperkecilkan oleh kita disebabkan tanpa rundingan ini ia akan memberikan kesan yang besar kepada para pemain industri yang terlibat dalam tarif ini. Jadi sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia kita memberikan merit sokongan kredit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga MIDI sendiri atas inisiatif yang mereka buat rundingan ini kerana ia sangat penting supaya kita punya ekonomi tidak terjejas. Bukan sahaja pemain industri tetapi juga orang pihak yang menggunakan barang-barang yang akan terlibat dalam kesan terhadap tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Dan saya lihat stand yang diambil oleh kerajaan Malaysia, utamanya apabila kita mempunyai hubungan erat dengan China dan juga hubungan erat juga dengan Amerika Syarikat, kita mampu untuk menyeimbangkan keadaan ini. Sepatutnya kalau orang kata kalau tanpa kebijaksanaan dan kebolehan diplomasi, saya merasakan mungkin kita akan mengambil pihak sehingga menyebabkan akan terjejasnya hubungan diplomasi antara kita bersama dengan China dan juga Amerika Syarikat. Dan kerajaan kita ambil satu stand yang jelas tanpa menjejaskan hubungan antara China dan juga Amerika Syarikat.